Perlukan bantuan, Bing? Ya, tolong saya, Flop. Nak letak mana? Di sini. Di rumah saya. Masuk, Flop. Sangat selesa. Oh, itu Sula, Koko dan Charlie. Saya nak menyuruh. Sedia? Ya. Hello, Flop. Hai, Koko. Hello, Sula. Hello, Charlie. Hari ini kamu ceria. Dia tak sabar nak turun dari kereta sorong ni. Mana Bing? Bing, di mana awak? Saya di sini, dalam rumah saya. Oh, boleh saya masuk, Bing? Ini seperti permainan serigala besar. Yang tu saya suka. Oh, saya tahu permainan tu. Bing kecil, Bing kecil. Boleh saya masuk? Tak boleh serigala besar. Awak tak boleh masuk. Jadi, kami akan sedut, kami akan sedut dan kami akan hembus masuk ke rumah awak. Tak boleh. Ini adalah rumah batu. Dan ia sangat kuat. Oh, jom kita semua bermain serigala besar. Itu idea yang bagus, Sula. Oh, boleh saya jadi serigala besar? Okey, Sula, awak masuk ke rumah jerami. Mari, Charlie. Okey. Dan saya berada di rumah kayu. Dan saya serigala besar. Jahat. Awak perlu jadi lebih menakutkan dari itu, Bing. Itu dah bagus. Oh, Charlie. Charlie juga ingin bermain. Dia boleh jadi apa? Charlie boleh duduk situ, dalam rumah batu. Ya. Oh, saya tahu. Ini adalah Woofy. Memang betul. Betul, Ya. Bing. Baik, biar saya bantu. Sula, awak perlu bina rumah jerami awak. Oh, ya. Sula, ini boleh jadi rumah jerami yang baik. Oh, ya. Terima kasih, Flop. Sula kecil. Boleh saya masuk? Tak boleh serigala besar. Awak tak boleh masuk. Jadi saya akan sedut. Dan saya akan sedut. Dan saya akan hembus masuk rumah awak. Serigala jahat. Datang nak tangkap saya. Saya akan tangkap awak, Sula. Tolong saya. Cepat. Sula kecil. Masuk rumah kayu saya. Tolong saya, Koko kecil. Tolong saya. Koko kecil, Sula kecil. Biar saya masuk. Tidak. Serigala besar, awak tak boleh masuk. Awak tak boleh Jadi masuk. saya akan sedut. Dan saya sedut. Dan saya akan hembus masuk rumah awak. Serigala besar nak kejar kami. Serigala besar nak kejar kami. Oh, giliran kita pula, Charlie. Mari. Ke dalam rumah batu. Oh, Charlie, mari. Lihat ni. Cepat, Sula kecil. Okey, Koko kecil. Dia datang nak tangkap kami. Dia sangat menakutkan. Charlie kecil, Koko kecil. Beri saya masuk. Tidak. Serigala besar awak tak boleh masuk. Jadi saya akan sedut dan saya sedut dan saya akan hembus masuk rumah awak. Ini rumah batu. Ingat tak? Serigala tak dapat masuk rumah ini, Bing. Tapi saya nak masuk dalam. Tidak, serigala jahat. Awak tak boleh masuk. Oh. Tapi saya yang bina rumah tu. Bing, ini peraturan permainan. Tolong benarkan saya masuk. Tidak, serigala besar. Awak tak boleh masuk. Oh, tapi ini rumah saya. Bing. Saya dah tak nak main lagi. Kenapa, Bing? Saya dah tak nak jadi serigala besar lagi. Saya nak bersama semua orang dalam tu. Oh, kita cuma main permainan saja, Bing. Sekarang tak ada siapa boleh masuk rumah batu tu lagi. Oh. Maaf, Sula. Maaf, Koko. Bukan sengaja saya nak rosakkan permainan ni. Jangan risau, Bing. Ini bukan perkara besar. Kita boleh bina rumah kamu semula. Jom
Jom kita bermain semula. Kali ni awak boleh masuk dalam rumah batu, Bing. Saya rasa Charlie nak jadi serigala besar. Ya, dia bunyi seperti serigala. Nah, sekarang awak cari si serigala besar. Awak nampak serupa seperti serigala, Charlie. Cuba mengaum, Charlie. Seperti ni. Hati-hati, serigala dah datang. Serigala sudah datang. Hai, kami bermain serigala besar. Dan saya tiup rumah jerami. Dan saya tiup rumah kayu. Kemudian, saya tak dapat masuk rumah batu. Sebab saya yang jadi serigala besar. Rar! Tapi saya yang buat rumah tu. Dan saya tak nak berada di luar rumah saya sendiri. Jadi saya marah dan saya hancurkan rumah tu. Dan ia merosakkan permainan tu untuk semua orang. Kalau awak nak ubah permainan tu, awak boleh minta. Sebab mungkin orang lain pula nak jadi serigala besar tu. Membina rumah adalah gaya Bing. Dan awak tak boleh masuk. Kuak, kuak, kuak. Kuak, 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 kuak. Baiklah, Bing. Dah selesai mandi? Kuak, Dah pakai baju tidur? kuak. Seterusnya apa? Selimut. Ha? Selimut? Kamu pasti ke? Saya ingat gosok gigi selepas pakai baju tidur. Selimut. Ha. Selimut untuk dipeluk, Flop. Oh, Oh, ia sangat lembut. iya. Oh, ia bau wangi. Betul. Saya sayang selimut saya. Ia sangat lembut. Awak cubalah, Flop. Ya, ia selesa. Selesa. Dah mandi? Ya, Baju tidur? ya, Selimut sedia? ya, Semuanya sedia dan selesa? ya. Seterusnya? Hopiti. Wush. Hoppity whoosh? Ya. Hopiti perlu siap untuk tidur juga. Betul ke? Tengok, dia pun ada selimut juga. Betul. Mantel dia adalah selimut dia. Selesa. Macam ni, Hopiti. Awak peluk selimut awak. Bukankah kamu dan Hoppity terlupa sesuatu? Oh, gigi. Saya perlu gosok gigi, Flop. Mungkin kamu dan Hoppity boleh whoosh pergi ke tandas dan gosok gigi bersama. Okey. Hup. Hopiti. Bing, Apa, Flop? pakai ini. Siap. Oh, Hopiti. Wush. Wush. Awak duduk situ, Hopiti. Sedia? Oh, saya boleh buat. Jangan banyak sangat. Sedikit sudah cukup. Oh. Ludah. Bilas. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sekarang giliran Hopiti pula. Okey. Ding. Bagus, Hopiti. Bagus dan bersih. Ya. Baiklah. Mandi. Ya. Baju tidur. Ya. Pakai mantel selimut. Ya. Hoppity sudah bersedia. Ya. Gosok gigi. Ya. Seterusnya. Saya perlu buang air. Okey. Dah selesai? Ya. Ha? Oh, Flop.
Kenapa? Selimut saya sudah basah. Memang selimut dah basah. Keringkannya, Flop. Oh, tak boleh, Bing. Selimut termasuk mangkuk tandas. Ia sudah jadi kotor. Saya perlu selimut untuk tidur. Saya tahu, Bing. Tapi sekarang selimut perlu masuk ke dalam mesin basuh. Jangan. Saya basuh selimut ketika kamu tidur. Dan ia akan jadi bersih dan kering semula pagi nanti. Tapi saya perlukan selimut. Dah masa tidur. Saya nak peluknya. Saya tahu, Bing. Peluk waktu tidur. Mungkin Hoppity akan kongsi selimutnya dengan kamu. Ia terlalu kecil. Oh, ia memang kecil. Macam mana rasanya? Ia lembut. Dan macam mana baunya? Bau wangi, Flop. Ia selesa tak? Ia taklah sehebat selimut saya. Tapi ia memang selesa. Cukup selesa untuk waktu tidur? Ya. Hanya untuk malam ni. Boleh saya guna selimut saya esok? Boleh. Baik, sekarang mandi. Ya. Baju tidur. Ya. Hoppity sudah bersedia. Ya. Gosok gigi. Ya. Selimut sedia. Ya. Selain itu, Cerita. baiklah. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, hari ini Hoppity sedia untuk tidur. Cerita ni tentang Hoppity. Betul, Bing. Tentang Hoppity dan kamu. Dan selimut. Betul. Hai. Flop pakaikan saya mantel menggunakan selimut supaya saya boleh wush bersama Hoppity. Kemudian, selimut jadi basah masuk mangkuk tandas dan ia jadi sangat kotor. Jadi, Flop perlu masukkan selimut ke dalam mesin basuh dan saya sedih. Jadi, Hoppity kongsi mantelnya dengan saya. Bila tak dapat peluk selimut awak, lebih bagus cari benda lain untuk dipeluk di waktu tidur. Selimut adalah gaya Bing. Ia sangat selesa. Memang menakjubkan. Betul tak, Pendo? Boleh kita pergi lagi? Tengok. Selamat tinggal, Selamat tinggal, Bas. Saya suka pantai. Saya pun. Hari lain nak pergi lagi tak? Oh, ya. Sudah tentu. Ya. Selamat tinggal, Bi. Pendo. Awak tak boleh balik lagi. Awak tinggal bola balu di rumah saya. Belu-belu. Oh, ya. Kamu perlukan bala-balu. Sudah hampir waktu tidur. Bola balu. Belu-belu. Bola balu. Awak di mana? Awak di mana? Sampai pun. Itu pun awak. Ayah tunjuk bola balu. Apa kita jumpa? Ya. Tengok, Pendo. Oh, cekerang saya. Apa kata saya buatkan teh, Paget? Terima kasih, Oh. Flop. Saya suka yang ni. Saya paling suka yang ini. Saya yang jumpa. Milik saya. Awak boleh ambil ini. Ia seperti lobak. Cengkera lobak. Nom, 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 nom. Satu untuk saya. Satu untuk awak. Satu untuk awak. Satu untuk saya. Dan satu untuk saya. Satu untuk awak. Dan satu untuk saya. Flop, mari tengok. Saya ada cekaran berjalur. Oh. Sangat cantik, kan? Oh, ia bau sama seperti tepi pantai. Oh. Mungkin kita boleh dengar bunyi laut juga. Mengarut, Flop. Laut bukan dekat sini. Dengar ni. Saya dapat dengar laut. Oh. Boleh saya dengar? Boleh. Oh. Saya pun dapat dengar. Dengar. Ya. Oh, Pando. Kamu penat ke? Tak. Jom bermain sorok-sorok. Ya. Tapi hampir waktu tidur. Oh,
Sekali saja. Sekali saja. Saya menyorok. Saya jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya datang. Sudah bersedia? Oh, Pando sangat pandai sembunyi, Bing. Dia di situ? Saya tahu. Di sini. Okey. Oh, dia tiada di situ. Flop. Di mana pun saya tak jumpa Pando. Kamu perlukan bantuan saya ke? Ya, Flop. Baik. Nak cari di atas tak, Bing? Kamu rasa dia di mana? Bilik saya. Baiklah. Cengkera Pendo. Tengok, Flop. Pendo menyorok di katil saya. Oh, saya tak rasa dia menyorok, Bing. Lihat. Flop. Dia tidur. Bangun, Pendo. Bing. Oh, tempat menyorok yang bagus. Dia bukan menyorok. Dia tidur di katil saya. Oh, Boleh awak bangunkan dia, Flop? Jika kamu sedang tidur, kamu nak tak saya bangunkan kamu? Tidak. Tapi saya macam mana, Flop? Saya tidur di mana? Di katil kamu. Cukup besar untuk kamu berdua. kamu boleh bermalam bersama. Ya. Lihat, apa kata kamu dan Pendo kongsi katil kamu. Tapi Pendo belum pakai baju tidur. Betul. Dia terlalu penat. Iya. Boleh saya tidur tanpa baju tidur saya? Boleh. Saya nak buang air kecil. Idea yang baik. Gosok gigi kamu juga, ya? Papa. Mari. Macam ni rasa lucu, Flop. Up. Dapat pun. Boleh letak di sebelah Pendo? Boleh, Flop? Ya. Supaya dia boleh dengar bunyi laut. Pagi nanti. Oh, dia pasti suka. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Nah, Oh, Piti. selamat malam, Bing. Mimpi yang indah. Selamat malam, Flop. Selamat malam, Bing. Selamat malam, Pijet. Jumpa kamu esok, Pando. Saya dan Pendo pergi ke pantai. Dan kami kongsi cengkera kami. Dan salah satunya macam lobak. Pendo dapat cengkera berjalur. Dan ia bunyi seperti air laut. Kemudian, kami bermain sorok-sorok. Dan Pendo sembunyi di atas. Dan dia tidur di atas katil saya. Dan saya tak suka. Sebab itu katil saya, bukan katil Pendo. Tapi Pejet berkata, kita boleh bermalam bersama. Berkongsi adalah gaya Bing. Dan saya tak pakai baju tidur saya. Sula, ini saya. Saya bukan Sula. Saya Ratu Pari-Pari. Nampak? Sula. Cantik tongkat kamu, Ratu Pari-Pari. Hello. Ini tongkat ajaib berkilau saya. Saya akan tukar awak jadi katak. Wush! Webit. Dan Bing awak jadi pakak. Wush! Kenapa? Sebab saya ada tongkat ajaib dan ia juga berkilau. Nampak? Jadi awak jadi pokok. Wush! Terlepas. Wush! Masuk dulu, awak. Terima kasih, Flop. Saya pun boleh buat tongkat ajaib. Wush! Awak jadi itik. Saya bukan itik, Bing. Awak tak boleh buat silap mata. Kenapa? Sebab tangan awak tak sama seperti tongkat ajaib saya.
Nampak? Oh. Dan perlu berkilau untuk membuat silap mata. Mainkan muzik untuk Ratu Pari-Pari. Oh. Pari-pari menari, pari-pari menyanyi. Saya Ratu Pari-Pari dan awak Raja Pari-Pari. Kalau saya Raja Pari-Pari, saya perlukan tongkat ajaib yang berkilau. Tolong. Oh, tolong adalah perkataan ajaib. Awak boleh pakai sayap. Ia boleh buat silap mata? Tak boleh, Bing. Ia tak ada kilauan. Sayap adalah untuk terbang. Saya mahu tongkat ajaib. Tak boleh. Tolonglah. Tak, ini saya Hei, punya. hei. Apa yang kamu berdua sedang rebutkan? Sula cakap saya adalah Raja Pari-Pari. Oh. Tapi dia tak pinjamkan tongkat ajaib dia. Ini tongkat istimewa saya dan saya sayangnya. Betul. Tongkat ini memang sepatutnya kepunyaan seorang Ratu Pari-Pari. Sula, ada tak sesuatu di dalam kotak ajaib pari-pari kamu untuk seorang Raja Pari-Pari? Hanya Ratu Pari-Pari yang boleh pilih. Tak, bukan. Oh, awak boleh ambil ni. Ini kasut pari-pari. Tapi ia tak berkilau. Saya perlukan sesuatu yang berkilau untuk buat silap mata. Yang ini macam mana? Tapi ini bola ajaib berkilau saya. Dan saya buat sendiri. Oh, saya tak ada apa-apa. Bing. Jadi, Ratu Pari-Pari boleh buat silap mata sendiri, betul tak? Ya. Dan boleh tak Ratu Pari-Pari ajar Raja Pari-Pari macam mana nak buat silap mata? Ya. Awak perlu cari benda yang awak sangat-sangat suka dan liputinya dengan kilauan ajaib. Oh. Baiklah. Ada tak benda yang kamu sangat-sangat suka, Bing? Saya sangat-sangat suka batu. Kamu bertuah, Raja Pari-Pari. Saya ada banyak batu yang cantik di sana. Ayo kita pergi tengok. Oh, saya pandai melihat. Okey, ayo kita tengok apa yang sesuai untuk Raja Pari-Pari. Yang ni macam mana, Bing? Tak, ia terlalu berbonggol. Tak. Tak. Alahai. Oh, saya sangat-sangat suka dengan yang ini. Tapi di atasnya tak ada kilauan ajaib. Awak perlu buatnya jadi kilauan ajaib. Saya ajar awak, Bing. Yang ni adalah kilauan ajaib. Wah. Boleh saya buat? Boleh, Sula? Hati-hati, Bing. Ini sangat-sangat ajaib. Oh, okey. Gosokkan kilauan di atas batu tu. Tengok, Flop. Saya akan buat kilauan ajaib saya sendiri. Oh. Acum! Alahai. Tidak. Kilauan ajaib saya dah hilang. Semua silap mata di dalam dunia tak boleh menahan bersin bila ia mahu keluar. Maaf, Sula. Saya terlupa tahan bersin saya. Dan itu adalah kilauan paling istimewa saya. Flop, semua kilauan ajaib dah hilang. Hilang? Kemana? Tengok, Flop. Batu kilauan ajaib saya sudah penuh. Tengok. Sula. Tengok. Lengan saya pun berkilau ajaib juga. Dan di lengan saya juga. Sekarang awak berkilau. Awak boleh buat silap mata awak sendiri, Bing. Flop, sekarang saya boleh ubah awak jadi kata. Wush. Tengok. Kita semua ajaib. Ratu Pari-Pari Dan Raja Pari-Pari. Pari-pari menari, pari-pari menyanyi. Awak Saya Ratu Pari-Pari. Ya, dan awak Raja Pari-Pari. Kilauan ajaib ada di semua tempat. Betul. Hai, saya ke rumah Sula.
Saya ingin membuat batu saya berkilau supaya ia boleh buat silap mata seperti tongkat ajaib Sula. Tapi, saya tak boleh tahan. Dan semua kilauan ajaib Sula dihembus merata tempat. Dan kami semua rasa sedih. Tapi tak mengapa, kerana kilauan itu datang kembali dan ia ada di merata tempat. Kami tak terus bersedih kerana ada cukup kilauan untuk semua orang. Membuat kilauan ajaib adalah gaya Bing. Sekarang satu dunia berkilauan ajaib. Wush! Flop, Flop, bayang saya datang bermain. Oh, Tengok. Oh, dah hilang. hilang? Mana? Saya akan cari. Okey. Aha! Itu dia, Flop. Aha. Oh, dia hilang lagi. Apa kata kita berdua pergi cari? Nah, dapat. Jangan biarkannya lari, Bing. Tengok, Flop. Itu bayang saya. Itu bayang kamu. Ia ikut gerakan saya. Ya. Bayang-bayang memang pandai meniru. Hello, bayang yang kecil. Uup. Dia dah tak kecil lagi. Oh, sekarang bayang saya pun besar. Nah. Bup, saya punya mengecil. Saya pun mengecil. Uup. Dah. Dah. Doh. Do. Di. Mari main permainan baru. Baik. Apa kata kejar bayangan? Yeay! Awak jadi raksasa? Yeah. Awak perlu kejar saya dan tangkap bayang saya. Saya kejar bayang kamu. Awak tak dapat tangkap saya, raksasa bayang. Saya datang ni. Dun 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 dun. Larikan diri. Dun 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 dun. Cepatlah, raksasa bayang. Dun 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 dun. Mana bayang saya? Awak punya pun dah hilang. Matahari tak nampak kita. Mari ke sana. Itu dia. Raksasa bayang. Dan 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 dan. Dapat pun. Sekarang saya raksasa bayang. Raksasa bayang nak tangkap saya. Saya nak tangkap awak. Dan 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 dan. Flop, bayang awak dah hilang. Betul lah. Oh, lihat. Bing. Oh, awan tu sangat-sangat besar. Oh, ia menghalang matahari dari terkena kita. Pergilah awan. Saya akan tiup awak. Marilah, Flop. Okey. Saya rasa tak berkesan, Bing. Tapi giliran saya untuk jadi raksasa bayang. Saya rasa hari akan hujan, Bing. Mari, Bing. Mari kita masuk. Tak nak. Saya nak main raksasa bayang. Cepat, masuk. Tak, saya tak nak. Ayo, kamu semakin basah. Blub, 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 blub. Tidak. Fuh, lihatlah itu. Flop,
Flop. Bayang saya masih di luar sana. Dan ia sudah jadi basah dan juga sejuk. Bayang kamu sentiasa dekat dengan kamu. Ia tak mungkin di luar jika kamu di dalam. Mana? Jadi, kalau kita nak mencarinya, kamu perlu disinari cahaya. Oh. Lampu sulur saya. Ya, ia keluarkan cahaya besar. Tengok, Flop. Bayang awak. Di belakang awak. Oh, jumpa lagi, wahai bayang. Mana bayang saya, Flop? Mari, kita lihat. Biar saya cari. Okey. Bayang. 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 Mana awak? Bayang. Bing. Tak jumpalah, Flop. Sini. Di belakang kamu. Oh, bayang saya ada di sini. Betul. Bila kamu disinari cahaya, barulah kamu boleh nampak bayang. Hey! Woo! Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Saya lah rasa sebayang. Baguslah, Bing Bunny. Hai, saya dan Flop mai kejar bayangan. Sangat menyeronokkan. Bila giliran saya untuk jadi, awan besar datang dan hujan turun. Jadi saya perlu tinggalkan bayang saya di luar. Dan saya tak suka. Tapi Flop ada lampu sulur. Bila saya disinari cahaya, saya dapat tengok bayang saya semula. Bayang awak akan ikut awak. Tak kira di mana saja. Tapi jika awak tak disinari cahaya, jadi bayang awak tak boleh keluar bermain. Bayang adalah gaya Bing. Dan sekarang, giliran saya. Flop, boleh bantu saya dalam permainan ni? Boleh. Macam mana caranya? Pertama awak buat... Kemudian... 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 Charlie? Nah. Letak yang kuning, Flop. Awak mula di sini. Okey, kita lihat. Pertama, kita... Kereta yang bagus, Flop. Kemudian, ia... Kemudian... Ting! Dan... Sekarang merah pula. Jangan kunyah, Charlie. Ciki, 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 ciki. Ciki, 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 ciki. Charlie. Nampaknya Charlie pun hendak main juga. Dia terlalu kecil. Mungkin kita perlukan permainan Charlie. Ya. Sini, Charlie. Awak main dengan sayur-sayuran. Merah pula. Mari kita mula. Cika, 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 cika. Jangan, Charlie. Oh. Kereta di sini, lobak di sini. Itu bukan kereta, itu lobak. Whoop, whoop, plop. Seterusnya, Bing. Oh, yang warna biru. Giliran awak, Flop. Okey. Cik, 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 cik. Charlie, kereta di sini, bukan kentang. Charlie cuba letakkan kentang dia.
kereta, itu kan kentang. Ini kentang. Ayo, Charlie. Kentang masuk dalam ni. Pelok. Cika. Ting. Dah baiki, Bing? Ya. Tik. Kali lagi. Baiklah. Mana kereta hijau saya? Pelok. Yang ini? Bukan, Flop. Truk tak boleh masuk dalam medan kereta. Ya. Betul. Jumpa. Tidak. Charlie. Awak jatuhkan mainan saya. Oh, buat dia pergi ke sana, Flop. Saya boleh bawa dia ke sana main permainan Charlie. Bagus. Okey, tapi saya perlu jaga dia. Ya, baru saya boleh main kereta dan Charlie tak boleh ganggu saya. Okey, Bing. Kalau kamu ubah fikiran, kamu boleh bermain dengan kami. Saya main permainan saya dan Charlie main permainan dia. Ayuh, Charlie. Jom kita ke sana. Cika. Ting. Pelok. Cika. Pelok. Siap pun. Pelok. 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 Bing dah datang. Saya terjumpa kentang tadi. Peluk. Saya rasa dia suka permainan itu. Baguslah, Bing Bunny. Hai, saya dah Flop bermain kereta. Tapi Charlie jatuhkan garaj saya. Dan kereta saya jatuh bersepah. Dan itu sangat nakal. Jadi Flop bermain permainan Charlie. Dan saya main kereta seorang diri. Tapi saya tak suka bermain sendirian. Jadi saya pandu dan pulangkan semula kentang Charlie. Guna truk saya. Dan kami membuat kentang jadi plop. Bermain dengan kereta sangat seronok. Tapi main bersama lebih seronok. Main bersama adalah gaya Bing. Saya suka bermain dengan Charlie. Oh, lihat siapa datang untuk bermain, Pando. Hello. Hai, Bing. Pendo, tengok. Wah, tengok kereta api tu. Ia buat ni. Cucu. Boleh saya cuba, Bing? Okey, tengok. Ini caranya untuk buat bunyi. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Ini kereta api yang menakjubkan, Bing. Apa lagi ia boleh buat? Ia boleh buat semua benda. Semua benda? Ya, semua benda kereta api yang bagus mampu buat. Ayo, Bing. Jom tengok apa ia boleh buat di rangka panjat. Ya. Kereta api saya. Tak mengapa, Bing. Ia tak pecah. Oh, bagus. Mari, Bing. Masuk dalam terowong ni. Pegang erat, Bing. Jangan jatuhkan kereta api cantik awak. Kamu nak bawa kereta api naik ke rangka panjat tu, Ya, Bing? ia takkan pecah. Saya akan jaganya. Okey. Cepat, Bing. Masukkan dia ke dalam terowong. Woo!
Mungkin jangan goncang sangat, Pando. Kereta api kamu boleh lepas terowong tu, Bing. Ya, kereta api saya boleh lepas terowong. Turunkannya, kita lihat apa jadi. Ya, dah dapat, Bing. Berjaya, Flop. Betul. Kereta api kembali. Cucu. Oh. Yeay. Pendo, ayo kita naik ke jabatan bergoyang tu. Wuhu! Jabatan bergoyang! Saya tengah panjat. Okey, ayo kereta api. Lintas jambatan. Sedia! Oh, ia agak goyah, Ping. Jangan sampai kereta api awak jatuh. Apa pendapat kamu, Bing? Kereta api saya mampu lintas jabatan ni. Okey, kamu cubalah. Cepat, Bing. Tolaknya ke arah saya. Cucu! Oh, jambatan ni goyang. Oh. Ia berjaya. Syabas, kereta api. Ayo, Bing. Cuba kita turunkannya di gelongso. Nanti ia pecah. Kereta api turun bukit. Ya. Baik, apa kata saya tangkap untuk kamu? Ya. Kereta api saya boleh turun bukit. Jadi turunkanlah. Kita lihatnya turun. Okey. Sedia, Flop? Ya. Okey. Dan Pergi! Oh, kereta api kamu dah sampai, Bing? ia berjaya. Ya. Oh, terima kasih, Flop. Oh, sekali lagi. Nah, Okey. Tengok, Pendo. Kereta api saya boleh buat Oh, ni. Bing. Jangan. Oh, Kereta api saya. oh tidak. Oh, tidak. Oh, ia sudah pecah, Flop. Ya, betul, Bing. Oh, Oh, sangat malang. Ia kereta api yang bagus. ya. Saya tak rasa kereta api sepatutnya terbang. Boleh kita baikinya, Flop? Ya, kita boleh cuba. Saya boleh baikinya. Tengok. Tak boleh dibaiki. Ia dah rosak. Oh, sekarang ia tersekat. Dan cerobohnya tak boleh keluar. Oh, boleh pasang di sini. Ya. Macam mana dengan rodanya, Bing? Tak perlukan roda lagi. Oh, itu apa? Ini bukan lagi kereta api. Tak. Agaknya benda tu apa? Oh. Ini roket. Betul. Ya, itu roket. Sekarang ia adalah roket. Oh. Bagus untuk kamu, Bing Bayi. 5, 4, 3, 2, 1, berlepas! Hai, saya dah Pendo bermain dengan kereta api saya dan ia bunyi cucu ke dalam terowong. Dan atas jambatan goyang dan juga terowong bergoyang dan ke bawah gelongso. Kemudian saya turunkannya dari atas bumbung dan ia pun tempas. Dan kereta api saya pun pecah. Saya rasa sedih dan kami tak dapat baikinya. Jadi saya pun buatnya menjadi roket. Jika mainan awak terhempas menjadi kepingan yang kecil, mungkin ia boleh dijadikan sesuatu yang lain. Bermain kereta api adalah gaya Bing. Dan sekarang, ia adalah roket! Tengok. Dam. Saya gagasi. Dan
saya akan serang semua bangunan. Bum, 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 bum. Saya Gergasi. Baiklah, Gergasi. Hujan berhenti jadi sudah masanya hantar sulap pulang. Tak nak. Tapi kalau kita keluar sekarang, kaki akan basah. Oh, ya. Nasib baik kamu bawa boot kamu. Ya. Sedia. Saya dapat pakai boot saya. Dam, dam. Saya Gergasi. Bum, 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 Dam, bum. dam, dam, dam. Saya Gergasi. Baiklah. Ayo. Jom pergi. Yeay. Dam, 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 dam. Bum, 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 bum. Dam, dam, dam. Oh. Baiklah, Gergasi-gergasi kecil. Mari, arah sini. Flop, saya bukan kecil. Saya Gergasi yang sangat besar dengan boot yang sangat besar. Saya pun sama. Saya akan serang pokok yang kecil itu. Hati-hati pokok, Gergasi nak datang. Saya akan serang hutan yang kecil itu. Hati-hati hutan. Bum, bum, Satu bum. lagi Gergasi akan Bum, serang bum, awak. bum. Dan, 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 dan. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Kamu berdua tunggu. Arnab merah bermakna Berhenti. betul. Sekarang kita tunggu arnab hijau. Oh. Kita hampir jadi basah kuyup. Kami Gergasi dan kami pakai boot besar. Kami tak akan basah kuyup, Flop. Oh. Dan, 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 dan. Arnab hijau bermakna Jalan, 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 jalan. Ayo Gergasi, cuba jangan hancurkan kereta. Tengok lopak tu, Bing. Ada banyak lopak. Percik. Percik, percik, percik. Saya Gergasi. Sula, tengok yang tu. Percik, percik. Oh, hati-hati. Gergasi pun akan basah, Bing. Tengok, Bing. Saya nampak diri saya di lopak ni. Oh. Tengok. Saya nampak awak. Saya akan percik awak. Percik. 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 Oh, kapal kecil. Saya akan serangnya. Hati-hati kapal kecil. Gergasi akan serang. Percik. 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 Oh. Bing, saya jumpa lopak paling besar. Oh. Ikut saya. Oh, yang ni paling besar. Percik. 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 Bukan. Percik. Yang ni lebih besar dari yang tu. Oh. Percik, percik, percik. Yeay! Oh, yang ni adalah lopak yang paling besar. Bing, Yeay! hati-hati. Bing! Oh. Oh. Ew, jijik. Oh, ya sejuk. Kamu tak apa-apa, Bing? Saya tak suka bila basah. Ya, nampaknya Gergasi pun akan basah, Bing. Awak berlumpur, Bing. Boot awak berlumpur. Dan pakaian awak juga sudah berlumpur. Dan telinga awak pun berlumpur. Mari kita jumpa Ahmad. Ya. Dia pandai keringkan Gergasi. Okey. Saya sejuk, Flop. Tengok, Amma. Oh, apa yang dah jadi ni? Saya basah. Saya tak suka, Amma. Kami pura-pura jadi Gergasi. Dan Bing buat percikan yang Gergasi. Dan I percik sampai sini. Oh. Dia ada lumpur di boot dia. Dan pakaian dia. Dan telinga dia. Dan semua tempat. Nampaknya Gergasi kecil ni membuat percikan yang terlalu besar dan itu membuatnya jadi basah. Tapi saya pasti kamu suka mandian panas Gergasi. Dan tuala Gergasi yang gempal.
Dan bagel gergasi berperisa lobak. Oh, ya. Saya nak. Tak. Dalam rumah tak boleh masuk but gergasi. But lumpur yang berbau letak di luar. Okey. But berlumpur awak, Bing. Hai. Saya dah Sula jadi gergasi. Dan gergasi buat bam, bam, bam. Dan kami lompat di atas semua lompat. Kemudian, saya lompat di atas lompat yang besar. Petik! Dan saya terjatuh. Dan saya basah seluruh badan. Dan saya jadi sejuk dan basah dan saya tak suka. Walaupun awak ingat awak gergasi, dengan but yang besar, awak masih boleh jadi basah jika ia lompat yang sangat besar. But besar adalah gaya Bing. Dan saya dapat bagel gergasi berperisa lobak. Hopeti. Oh. Hipoferi juga boleh terbang. Dia boleh jadi hipoti. Hipoti dan Hopiti. Hello, hipoti. Hello, Hopiti. Saya sangat pandai terbang. Tengok. Sedia. Hipoti. Hopiti. Wush! Awak hipoti yang sangat bijak dan awak pandai terbang. Terima kasih. Sekali lagi. Hipoti. Hopiti. Wush! Hopiti boleh terbang lebih tinggi. Terbang! Bing, hati-hati. Tak mengapa. Hopiti sangat berani. Dan hipoti adalah hipoti. Hopiti. Wush! Oh tidak, hipoti. Kesian hipoti. Awak tak apa-apa? Mari Bing dan Hopiti bantu saya buat hipoti rasa lebih baik. Oh, kesian hipoti. Aha, itu bunyi arnab kegemaran saya ke? Ya. Dan Hopiti dan hipoti. Kami sudah terbang. Betul. Tengok Ama. Hipoti. Hopiti. Wush! Hipoti! Oh, hipoti tak berapa pandai terbang seperti Hopiti. Mungkin dia perlu berlatih lebih lagi. Hipoti, cepat. Hipoti. Hei, apa hal ni budak-budak bising? Kami tak dapat capai hipoti. Baik, kamu dah minta pertolongan? Tidak. Boleh tak awak bantu kami, Ama? Dah tentu saya boleh. Sedia? Ya. Terbang! Oh, hipoti. Terima kasih, Ama. Sama-sama, Sula. Hipoti. Hopiti. Wush! Hup! Aha. Hei, siapa yang jemput kamu minum kopi? Nampaknya Hopeti mahu terbang di luar. Di luar sana lebih luas. Ya. Dan dia boleh terbang naik terus ke langit. Oh, ya. Mari, Sula. Hello, Flop. Kamu tak apa-apa, Bing. Saya tunggu di sini. Miau. Sekarang mereka perlu terbang terus naik ke bulan. Ya. Hipoti. Hopiti. Wush! Sekali lagi. Mereka perlu buat benda berani di atas sana. Hipoti. Hipoti. Hopiti. Hopiti. Wush. Hipoti. Hipoti. Mana dia pergi, Bing? Sula, itu dia. Oh, tidak. Oh, tolong turun sekarang, Hipoti.
Oh, saya rasa dia tak akan turun ke bawah. Tak mengapa, Sula. Hopiti pandai menyelamat. Mari, Hopiti. Hipoti perlu bantuan awak. Hopiti. Wush! Oh. Hopiti, turun. Saya tak rasa dia akan turun, Bing. Oh. Hopiti. Turun. Hopiti. Maria panggil Amma. Dia boleh tolong? Amma. Saya datang. Tapi Sula, mereka tak suka berada di atas tu berseorangan. Apa yang kamu buatkan tu? Kami bermain dan ia sangat seronok. Ya, lepas tu Hipoti tersangkut di atas pokok. Dan Hopiti cuba untuk tolong dia. Tapi dia juga tersangkut. Bukan perkara besar. Kadang-kala Adiwira pun tersangkut. Memang betul. Boleh tak awak bantu kami turunkannya? Dah tentulah. Tapi saya perlukan bantuan kamu berdua. Ikut saya. Tak mengapa, Bing. Saya temankan Hopiti. Okey. Saya datang. Terima kasih. Terima kasih, Bing. Okey. Sekarang, pegang tangga ni supaya tak bergerak. Amma datang, Hopiti. Mereka tak apa-apa? Dah tentu mereka tak apa-apa. Dan mereka cakap, jangan nampak terlalu risau. Baik, mereka datang. Terbang. Terbang. Hipoti. Hopiti. Terima kasih sebab bantu kami, Amma. Sama-sama, Sula. Terima kasih. Bagus untuk kamu, Sula. Dan bagus untuk kamu, Bing Bani. Dan bagus untuk Amma. Oh, terima kasih, Bing. Saya dan Sula bermain Hipoti Hopiti Wush. Tapi Hipoti terbang terlalu tinggi dan tersangkut. Sangat-sangat tinggi di atas pokok. Dan Hopiti perlu selamatkan dia. Dan dia juga tersangkut. Dan mereka tak dapat turun. Dan kami sangat risau. Kemudian, Flop dan Amma bantu kami. Dan mereka terbang dan turun semula. Jika sesuatu tersangkut, saya perlu minta bantuan. Minta bantuan adalah gaya Bing. Dah pastikan awak tak tersangkut lagi, Hopiti? Mana awak pergi, Cik Mu kau? Flop, bila Koko dan Charlie akan sampai sini? Tak lama lagi mereka akan sampai, Bing. Mereka dah sampai. Flop, saya ingin Koko dan Charlie dan buat kejutan. Baiklah, saya tak beritahu mereka di mana awak menyorok. Sedia? Ya. Hai, Flop. Hello, Coco. Hello, Charlie. Charlie sedang tidur dan jangan kejutkan dia. Dan, Flop, kenapa Bing menyorok di belakang sofa? Bing, apa yang awak buat? Boo! Bing, saya tahu awak di situ sebab saya nampak telinga awak terkeluar. Mari, Charlie. Saya akan awak lagi. Okey, tapi jika betul awak ingin saya, awak perlu buat saya terkejut. Okey. Bing, saya nampak awak. Saya masih boleh nampak telinga awak di atas tu. Telinga. Telinga. Awak tak boleh saya jika saya tahu mana awak menyorok. Bing, awak mau saya ajar awak macam mana nak buat bu yang sangat besar? Ya, tolong ajarkan. Jika awak ingin membuat bu besar, awak perlu menyorok. Okey, saya pandai menyorok. Bing, saya masih boleh nampak telinga awak terkeluar di atas. Saya nampak di mana awak menyorok. Mari sini. Lebih sesuai. Langkah seterusnya, jika awak ingin membuat bu yang besar, awak perlu jadi sangat-sangat senyap. Macam ni. Jauh. Pecah. Pecah. Dan kemudian, jika awak jadi sangat senyap, awak boleh
Jadi ingat, tak nampak, tak dengar dan tak nampak, tak dengar, tak... Nampak? Macam tu awak membuat bu besar. Tengok, Bing. Teka-teki selesai. Saya habiskannya. Saya akan bu besar flop. Okey. Shh. Ayo kita berdua buat bu besar pada Flop. Bing? Koko? Di mana kamu? Oh. Ke mana agaknya mereka pergi? Di mana mereka ni? Oh. Terkejut saya. Kami bawa, Flop. Kami bawa. Sangat lucu bila awak terus menjadi. Itu bu yang sangat bagus. Teka-teki kita pun tercampak. Itu percubaan yang sangat bagus. Sekali lagi. Oh. Sekarang, ada sesiapa nampak di mana encikmu kau tercampak? Bunyi macam Charlie nak terbangun. Bu besar Charlie. Tak nampak, tak dengar, tak... Wah. Bing, tunggu. Bu! Oh. Tidak. Lekas. Oh, Charlie. Oh, Charlie. Bukan sengaja saya buat dia menangis, Flop. Oh, dahlah Charlie. Jangan menangis. Bing cuma nak bermain. Kami sedang bermain bu besar. Ya, macam tu lah. Charlie sayang. Maafkan saya, Charlie. Oh, ya. Charlie sudah tak menangis. Peekaboo. Kamu okey, Bing? Kenapa Charlie tak suka bu besar saya, Flop? Saya rasa ia sedikit terlalu besar buat Charlie dan dia sedang tidur. Awak ni cuma bayi yang kecil, betul tak Charlie? Tapi bayi sukakan bu. Betul. Tapi bayi suka bu kecil. Oh, bu kecil. Bup. Bu kecil. Bup. Dia suka. Oh iya, dia suka. Charlie suka bu kecil. Betul tak, Charlie? Bayi bubu. Peekaboo. Peekaboo. Bu kecil. Charlie. Peekaboo. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Bu! Saya dan Koko bermain bu. Dan Koko berkata, untuk buat bu besar, awak perlu menyorok seperti ini. Shh. Dan bu! Dan kami bu besar, Flop. Dan dia terlompat. Dan teka-teki pun tercampak. Tapi saya buat bu besar pada Charlie si kecil. Dan dia tak suka. Bayi cuma suka bu kecil. Terutamanya bila mereka belum bangun lagi. Bu! Adalah gaya Bing. Dan bu kecil adalah gaya Bing. Ada sesuatu pada kotak pen. Kamu jumpa satu belon. Apalah, Flop. Ini bukan belon. Belon besarlah. Tentulah. Tapi belon asalnya kempis. Ia perlukan sedikit sebelum ia jadi besar. Flop, ia tak menjadi. Baiklah. Ia masih perlu disimpul. Ia dah pergi. Ke mana ia pergi, Flop?
Aha, belon. Boleh buat ia besar supaya saya boleh simpan? Sudah tentu. Kalau kamu tunggu saya buat simpulan, ia akan kekal besar. Ia ucapkan hello. Apa kata lukis muka? Dep, dep. Oh, itu senyuman yang cantik. Hello. Hello, Belon. Ia bercakap dengan saya. Hati-hati, Bing. Ia mungkin akan... pop. Tapi Bella sukakannya. Buf, buf. Doing, doing. Doing, doing. Doing. Hati-hati, Bing. Ingat, ia mungkin akan pop. Hop. Hop. Boleh saya buat tak? Kamu perlulah hop. Berlembut hop. Dengan belon ni. Hop. Hop. Aha. Hop. 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 Ah. Doing. Hop. Doing. Hop. Tengok ni, Flop. Oh, hati-hati, Bing. Ia mungkin akan pop. Mana belon saya? Ia mungkin tak suka ditendang, Bing. Dah tak balik belon. Saya tak akan tendang lagi. Hello, belon. Tengok, Flop. Saya ada belakang yang besar. Betul tu. Oh, belon tak akan sukakan tu, Bing. Ia memang sukakannya. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Itu sangat kuat. Mana belon? Bila kamu melantun-lantun, belon tadi meletup. Ambillah. Ini bukan belon. Boleh awak buat ia besar semula? Saya tak boleh, Bing. Ia dah meletup. Saya nak ia balik. Ia tak boleh kembali, Bing. Ia dah meletup. Dan bila belon meletup, tak kira berapa kali pun, ia tak akan kembung semula. Boleh saya simpan ia? Dah tentu. Mari fikirkan tempat kita boleh letakkannya. Di mana kamu tak akan lupa. Kotak bye-bye saya. Idea yang bagus, Bing Bunny. Mari dapatkan kotak bye-bye kamu. Jangan risau, belon. Awak boleh tinggal di kotak bye-bye. Ini pun ia. Tengoklah semua benda yang dah rosak ni. Ini kereta hitam saya. Semua rodanya dah hilang. Niau. Bye-bye, kereta. Ini mainan salah piti kunci saya. Ia tak boleh dikunci lagi. Bye-bye, Salad. Dan ini, pen penguin saya yang ada semua warna. Tak ada warna lagi sekarang. Bye-bye, pen penguin. Belon akan selamat di sini. Dan saya boleh tengok bila-bila masa saja. Sudah tentu. Bye-bye, belon. Bye-bye, belon. Kamu nak lukis belon supaya kamu ingatnya sebelum ia meletup? Ya, saya akan lukisnya di sini. Ingat mukanya. Itu senyuman yang cantik. Tengok, Flop. Saya lukis kereta hitam, salah hopiti dan pen penguin. Dan ini belon. Ia tengah buat apa? Ia terbang tinggi dan tinggi dan tinggi. Sedia untuk simpan kotak bye-bye, Bing? Ya. Baguslah, Bing Bunny. Saya terjumpa belon dan flotiumnya jadi besar. Belon bagus dalam banyak permainan. Kemudian saya buat baung, baung. Ia tak sukakannya. Dan ia pun
Bila belon meletup, ia tak boleh mengembang lagi. Walaupun awak cuba tiup semula. Jadi ia tinggal di dalam kotak bye-bye. Kalau sesuatu istimewa awak rosak, boleh simpan di kotak bye-bye supaya ia selamat dan awak tak akan lupakannya. Kotak bye-bye? Itulah gaya, Bing. Bye-bye. Hai, Flop. Selamat pagi, Saya Paget. nak cari hadiah untuk Sula. Hari ini hari jadi Seperti dia. yang awak nampak, kami ada urusan penting. Itu memang urusan yang penting. Apa yang kamu nak hadiahkan, Bing? Wah! Saya nak bagi Sula ni. Trak gergasi itu sesuatu yang Sula suka ke? Ya, tengok Flop. Ia ada bahagian ni. Tayar besar dan ia boleh vroom. Oh, benda jenis apa yang Sula suka, Bing? Dia suka sayap pari-pari. Ia berkilau dan ia suka menari. Dan tongkat ajaib dia. Dan dia suka kereta, tak? Tak. Apa kata kita cari sama-sama benda yang dia suka? Ya, sesuatu yang berkilau. Oh, itu berkilau? Betul. Ia berkilau. Tapi sesuai tak dengan Sula? Tak, itu tak sesuai dengan Sula. Ini macam mana, Bing? Apalah Flop ni? Ni bukan masa untuk mandi. Ni masa untuk hari jadi. Sula suka benda berkilat dan benda berkilau. Berkilau? Oh, saya ada benda macam tu. Macam mana dengan tongkat istimewa berputar? Oh, ia berkilau. Saya suka. Oh, tongkat yang berputar. Itu sememangnya sesuai dengan Sula. Kita patut beli ini ke, Bing? Ya. Dan kamu perlukan beg hadiah untuk hadiahkannya. Ia sedang berputar. Terima kasih, Flop. Terima kasih, Paget. Sula pasti sangat suka, Bing. Boleh saya pegangkan, Flop? Boleh. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal. Selamat jalan, Flop. Selamat jalan, Bing. Saya harap Sula suka hadiah hari jadi dia. Selamat tinggal. Terima kasih. Apa kata kita masukkan tongkat tu ke dalam beg dan pergi berikan Sula hadiahnya sekarang? Okey. Oh, arnab hijau, Bing. Ayo lintas. Flop, boleh saya periksa tongkat ni masih berfungsi lagi? Bukan di tengah jalan, Bing. Kita tengok bila sampai di taman. Okey. Saya suka tongkat berputar ni, Flop. Ya, tongkat ini hadiah yang sesuai untuk Sula, Bing. Dan Sula pasti suka. Sedia? Mungkin kita boleh bagi hadiah Sula esok? Oh, kita boleh berikan esok, Bing. Tapi hari jadi Sula hari ini. Dan dia tak sabar mahu jumpa kamu. Oh, ya. Kamu nak tekan loceng, Bing? Ya, okey. Hello, Bing. Hari ini hari jadi saya. Dan awak yang pertama sampai. Dan tengok apa saya dapat. Dan saya ada warna jingga untuk awak. Nah. Hello, Bing. Hello, Flop. Hello, Ama. Masuklah. Kami ada bagel lobak dan Oh. kek hari jadi dan pelbagai permainan untuk bermain. Dan Flop, ini pula untuk Oh, awak. terima kasih. Selamat hari jadi, Sula. Itu hadiah untuk gadis hari jadi ke? Itu untuk saya. Hadiah saya. Bing pilih hadiah itu khas untuk kamu, Sula. Oh, selamat hari jadi, Sula. Ini tongkat. Terima kasih, Bing. Dan ia berputar. Oh, Sula.
Tengoklah apa anak bijak tu hadiahkan. Wah, saya suka. Saya pun suka tongkat berputar tu. Saya nak tongkat tu. Ya, saya nampak tu. Bing, tengok Sula. Hadiah kamu buat dia sangat gembira. Betul tak? Ya. Oh, Ini hadiah yang paling terbaik. Terima kasih, Bing. oh, bagus untuk kamu, Bing Bunny. Kamu pemberi hadiah yang baik. Wah, ia ada bunyi muzik. Flop, saya tak tahu ia ada bunyi muzik. Saya sangat suka. Awak cuba, Bing. Oh, Saya suka tongkat berputar saya. Saya yang pilih, Sula, untuk hari jadi awak. Terima kasih, Bing. ya. Hai, hari ini hari jadi Sula. Jadi, saya pilihkan hadiah hari jadi yang sangat-sangat bagus. Ia adalah tongkat berputar yang sangat berkilau. Dan saya nak simpan untuk diri saya. Tapi saya perlu hadiahkannya untuk Sula. Sula sangat suka. Dan dia jumpa bunyi muzik. Ia membuatnya lebih seronok. Susah untuk bagi hadiah kalau awak nak simpannya. Tapi bila awak beri kepada kawan awak, kadang-kadang awak boleh kongsi mainan tu. Memberi hadiah adalah gaya Bing. Selamat hari jadi, Sula. Dah sedia, Flop? Oh, tak ada buih. Jangan risau, Bing. Lihat, kita belum masukkan air sabun lagi. Untuk itu, kita perlukan bubble duck. Oh, air sabun. Boleh saya masukkan ke dalam mandian? Boleh. Masukkan sedikit saja. Macam tu. Boleh saya masukkan lebih, Flop? Baiklah. Cuma sekali saja. Okey. Oh, tak perlukan banyak, Bing. Sedikit saja air sabun, buih akan jadi banyak. Jadi di mana buihnya, Flop? Oh, kamu perlu tunggu. Buih ambil masa untuk jadi Saya banyak. sangat suka banyak buih. Akan ada banyak buih bila air penuh. Lihatlah nanti. Gosok gigi dulu sementara menunggu. Okey. Jangan banyak sangat, Bing. Pecikkan pilih. Ini dia. Sekarang, apa kata kita mop lantai ini dulu? Oh, Flop. Ubat gigi di merata tempat. Mana, Bing? Oh, saya terpijaknya, Flop. Ya, kadang-kadang picit ubat gigi agak rumit. Itu tak ada banyak buih. Ini dia. Kamu tak perlukan banyak, cuma sedikit dah cukup. Tak perlu banyak. Sedikit dah cukup. Tepat sekali. Baiklah, ludah. Dan bilas. Ya, dah selesai. Mandian dah siap, Flop. Oh, jom lihat. Ada buih. Hampir siap. Jom ambil tuala gebu yang baru. Yang ini basah dan penuh dengan ubat gigi. Okey. Bing, Saya datang. yang ni macam mana? Oh, boleh bagi tuala hopi tikus saya? Boleh, Flop? Oh, adakah yang ini? Bukan, Flop. Iaitu kuning. Tuala hopi tikus saya warna merah. Tengok. Aha, mungkin yang ini? Tak, Flop. Bukannya warna hijau. Oh. Yang warna merah. Oh, ya. Saya dah nampaknya. Yang ini? Saya suka tuala hopi tikus saya. Betul. Seperti... Wuh! Sekarang kita ambil tuala ni. Itu pun dia. Baiklah. Hoppity. Wush!
Oh. Buih-buih. Flop, tengok. Ada banyak buih. Itu mandian yang banyak, buih. Ni dia. Berapa banyak kali kamu tekan, Bing? 1, 2, mungkin banyak. Ya, itu bunyi macam banyak. Sedikit saja air sabun, buih akan jadi banyak, Bing. Oh, maafkan saya, Flop. Oh, jangan risau, Bing. Bukan perkara besar. Kita lihat jika cukup panas. Flop, awak ada topi yang berbuih. Oh, itu memang betul. Okey, suhunya sempurna. Terlalu banyak buih. Kamu pasti, Bing? Ya, saya suka buih. Okey, Semua buih ni saya punya. betul. Kamu akan duduk, tak? Saya tak dapat duduk. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya, terlalu banyak buih. Memang banyak buih. Sekarang ia masuk hidung saya. Oh. Ada terlalu banyak buih. Baiklah. Mari. Kita keluarkan kamu dari mandi. Nah, Terima kasih, Flop. Saya masukkan terlalu banyak air sabun. ya, ada terlalu banyak buih. Apa kata kita hilangkan sedikit buih-buih ni. Kemudian kamu boleh masuk semula. Macam mana, Flop? Oh, ya. Nah, jika kamu pegang ni di atas buih dan saya pula pasangkan air sejuk. Flop, buih-buih semakin berkurangan. Ya, air sejuk membuat buih-buih berkurangan. Hilanglah buih-buih. Sekarang dah tak terlalu banyak. Bilangan buih yang sesuai, Flop. Betul. Sekarang boleh saya masuk? Ya. Mari. Kamu boleh masuk. Buih-buih! Betul. Bagus untuk kamu, Bing Pani. Hai, Flop masukkan 1 percikan air sabun dalam mandian. Tapi saya nak buih yang sangat-sangat banyak. Jadi saya masukkan lebih. Dan ia jadi terlalu banyak. Dan buih-buih ada di semua tempat. Saya ingat banyak buih lebih seronok. Tapi tak. Jadi Flop dan saya sehingga bilangan buih di dalam mandian mencukupi. Kadang-kadang awak tak perlu banyak. Sedikit saja dah cukup. Mandian berbuih adalah gaya Bing. Saya suka buih. Ayo, Salai. Masa untuk tidur. Cakap. Oh, hello, Salad. Bing sedia untuk tidur? Selamat malam, Salai. Okey. Dah mandi? Ya. Gosok gigi? Ya. Ding. Baju? Ya. Selimut dah sedia? Ya. Selesa. Dan hopiti dah sedia? Hopiti? Oh. Tiada di bawah, Flop. Dia pasti tak jauh. Saya tak jumpa dia, Flop. Kita ingat semula apa kita buat hari ini. Mungkin kita ingat dia di mana. Kita siram semua bunga kita di depan dan di taman belakang. Kemudian, saya masuk dalam untuk bermain kereta. Tapi Hopiti tak masuk dalam. Saya tinggalkan dia di luar. Baik, tak mengapa, Bing. Kita boleh pergi cari. Tapi sekarang dah gelap. Saya tahu. Saya temankan kamu. Hei, lihat apa datang bantu kita. Bulan. Tapi Hopiti memang sangat takut gelap. Jadi, kita guna lampu suluh kamu. Ya, lampu suluh saya. Ya, anggap sebagai pengembaraan. Kami datang, Hopiti. Okey, cuaca di luar sana agak sejuk.
pakai ni. Hello, Wellies. Kami nak keluar dalam gelap. Satu pengembaraan. Sedia? Ya. Lampu suluh kamu. Terima kasih, Flop. Mari. Tak mengapa, Bing. Saya ada di sini. Okey. Oh. Semua orang sudah masuk. Ya. Mereka semua bersedia untuk tidur. Oh. Tak apa, Bing. Cuma kereta dengan lampunya terpasang. Itu Alo. Ya. Hello, Alo. Alo. Alo belum tidur, Flop. Ya. Kucing suka tempat gelap. Oh. Mereka keluar bermain ketika waktu malam. Selamat jalan, Alo. Saya jumpa bunga tu, Flop. Oh, tapi Hoppity tiada di sini. Dia di mana, Flop? Dia pasti tak jauh, Bing. Nak pergi cari di laman belakang? Ya. Saya ingat Hoppity bermain di pokok kecil. Dia pergi mengembara. Sama macam kita. Jom kita cari dia. Ya. Arah ni, Flop. Ya. Oh, sangat gelap. Nampak berbeza. Betul. Oh, itu apa? Itu cuma pondok, Bing. Lihat. Oh, ya. Ya. Oh, itu Pendo, Flop. Hai, Pendo. Kami sedang mengembara. Hoppity dalam keseorangan. Dalam gelap. Saya rasa dia tak dengar kamu, Bing. Selamat malam, Pendo. Itu bunyi seperti Froggy. Saya tak nampaknya. Flop, pokok kecil tu di sana. Oh, ya. Saya datang, Hoppity. Dia tak ada. Dia di mana, Flop? Kita akan jumpa dia, Bing. Dia ada di sini. Awak di mana, Hoppity? Dia seorang diri. Tanpa saya, dia rasa sunyi, Flop. Oh, tak mengapa, Bing. Hoppity. Oh, kamu cuma perlu bersabar sedikit. Jom cari di pokok tu. Okey. Bagus, Bing. Oh. Bing, tengok. Memang betul Froggy. Hello, Froggy. Saya sedang cari Hoppity. Hoppity. Froggy jumpa Hoppity, Flop. Ya, Froggy, dia jumpa. Hoppity. Kami mencari awak. Ya, memang betul dia pergi mengembara sendiri. Saya rasa dia pergi terbang ke bulan untuk berjumpa penjaga bulan. Oh, jauh betul dia terbang, Bing. Lihat. Tengok bulan tu, Hoppity. Iya. Oh, memang cantik sangat. Sekarang Hoppity nak masuk dalam, Flop. Bagus tu. Ayo, kita masuk ke dalam. Ya. Saya tertinggal Hoppity di taman. Jadi Flop dan saya perlu carinya. Sebab dia akan takut seorang diri dalam gelap. Dan taman nampak berbeza waktu malam. Jadi, saya bawa lampu suluh saya dan saya cari di semua tempat. Tapi masih tak jumpa Hoppity. Kemudian, Flop cakap, cari dengan perlahan. Dan saya jumpa Hoppity. Hoppity gembira saya jumpa dia. Sebab dia sangat suka melihat bulan yang cantik di malam hari. Tapi dia sudah bersedia untuk waktu tidur. Kegelapan adalah gaya Bing. Oh, saya sayang awak, Hoppity. Saya nak buat istana saya di sini. Itu tempat yang sangat bagus. Hello, Bing. Pendo! Hi, Flop. Hello, Paget. Kami sedang buat istana pasir. Oh, boleh saya bantu? Ya, kami perlukan bantuan. Mari, Boleh, Paget. Paget. Okay. Yeay! Saya boleh bantu. Mari, Pendo. Woo! Itu lori yang bagus, Pendo. Ini Don, lori pembuang saya. Awak perlu putarnya
Kemudian awak tekan ni dan ia jadi dan terjatuh. Saya berharap dapat lihat istana pasir yang cantik bila saya kembali. Betul. Selamat tinggal. Selamat jalan. Saya dan Don boleh bawa pasir. Terima kasih, Saya Pando. penuhkan baldi. Boleh kita bina istana pasir yang paling besar, Flop? Kita boleh cuba. Yeay! Pasir sedang datang. Banyak pasir. Bagus, Pendo. Oh, saya pergi ambil lagi. Oh. Tengok, ia sangat sempurna. Ya, itu memang sempurna. Dan sekarang, satu di sini. Pasir datang lagi. Oh, lebih banyak pasir. Terima kasih, Pendo. Nak saya ambil lagi? Ya, kita perlu banyak untuk istana pasir yang sangat-sangat besar. Okey. Oh, ada lagi satu. Bagus. Mari. Bagus. Ia perlu tinggi lagi. Macam ni. Okey, kita cuba. Bing, tengok berapa banyak saya bawa kali ni. Ya. Pengantaran pasir. Bip, bip. Sedia? Mula. Okey, hati-hati, Bing. Tengok, Flop. Ia tinggi. Ia adalah istana pasir yang paling besar. Yang paling besar pernah dibina. Sekarang apa ia perlukan? Apa yang istana ada, Flop? Apa kata parit? Parit tu apa? Parit adalah lebih kurang macam lubang dalam dan panjang yang akan mengelilingi istana untuk melindunginya. Ya, parit. Mari kita buat parit. Sekarang kita perlukan perhiasan. Idea yang bagus. Perhiasan. Kita lihat apa yang ada. Kayu. Dan si perempuan di dalam lubang. Nampaknya parit kamu berkesan, Bing. Dan masuk dalam parit, Flop. Nak saya alihkan pasir ini? Idea yang bagus. Mari, Flop. Mari siapkannya. Kami sedang menghiasnya. Oh. Mari, John. Selesai? Belum. Ia perlu sesuatu di puncaknya. Lebih kurang benda tajam. Oh, benda tajam. Ya. Benda ni nampak tajam, Flop. Ia sedang datang. Mana kuncinya? Siap. Itu nampak memang seperti istana. Betul. Kunci saya. Pando, kamu tak apa-apa? Pando. Istana kami. Berdiri cepat, Pando. Sudah pun siap. Itu istana pasir yang paling besar kami pernah buat. Ya. Maaf, Bing. Ini kunci untuk truk saya. Tapi itu benda tajamnya. Dan ia berada di puncak. Sekarang istana saya sudah hancur. Kamu bawa banyak pasir untuk kami, Pando. Dan istana pasir kamu masih di sini, Bing. Mana? Sini. Kita hanya perlu membinanya semula. Saya boleh bantu dan juga ada baldi. Kita boleh buatnya dengan cepat. Sedia? Kita bina. Pendo, istana ni lebih besar dari yang tadi. Ya. Cepat, peja dah sampai. Kita perlukan perhiasan. Nah, Pando. Okey. Tapi kita tak ada benda tajam. Saya ada benda yang tajam.
Terima kasih, Pendo. Sudah. Sekarang sudah siap. Aha. Tengoklah istana pasir tu. Gadget, kami buat istana pasir yang paling besar. Dan ia nampak cantik. Ayuh buat satu lagi. Ya, ayuh buat satu lagi. Yeay! Kami bina istana pasir sebesar ini. Tapi benda yang tak jadi puncak adalah dari daun si pembuang. Dan Panda pula, dah jatuh di parit. Dan istana kami jadi, semuanya jatuh. Saya rasa marah. Tapi ia cuma perlu dibina semula. Jadi Panda bantu saya dan kami buat bersama. Dan sangat cepat. Membina istana pasir adalah gaya Bing. Dan sekarang, ia adalah lebih besar.